Trend apa yang apa ikut ni ya? Trend apa ni menari joget? Bulan-bulan Ramadan dah lepas dah. Ni bulan Syawal hampa dah buat benda yang bukan-bukan. Aduh, apa hampa ni? Menari joget-joget. Pakaian tak payah cakap lah. Yang perempuan ni pakai Allahu Akbar, nari terkinja-kinja macam binatang lah. Ni binatang kat hutan ni. Macam tu. Ni hutan ni. Aku sekarang kat hutan ni. Takkan kita nak jadi binatang kan? Kita ni mengikut lah, ikut trend lah, ikut hawa nafsu lah ni. Tahu tak tarian tu tarian siapa? Tarian orang kafaro. Kalau hari ni kehidupan kita duk ikut orang kafaro, lepas tu kita kata kita beriman kepada Allah, Allahu Akbar. Lepas tu kita pelik kenapa Allah Subhanahu Wa Taala tak bantu kita. Tak ada bantuan. Allah Subhanahu Wa Taala turunkan bala. Sebab ni ya, orang Islam sendiri, umat Islam hari ni ikut cara hidup Yahud dan Nasara. Sedangkan Islam ni dia ada cara hidup dia. Dia tak samalah dengan orang kafara. Hari ni kita nak ikut, sedangkan orang kafara pun tak ingin lah nak ikut cara hidup orang Islam. Sebab apa? Islam ni dia kena menyerah diri. Kenapa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kan hari ni kita dah tak ikut dah cara baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyerah diri, Islam yang menyerah diri. Hari ni kita bebas. Islam kita hari ni dah bercampur aduk dah dengan orang kafara. Jadi sia-sia je lah pahala kita puasa di bulan Ramadan ni. Tapi masuk Syawal, Allah, kita kembali kepada cara-cara Arab jahiliah, cara-cara orang kafara. Na'udzubillah min zalik. Jadi amalan kita sebelum ni di bulan Ramadan ni jadi debu lah. Aduh, rugi lah amalan kita. Kita rasa di bulan Ramadan tu kita dah banyak dah buat amal, tapi hakikatnya dia jadi debu. Allahu Akbar. Sia-sia je. Takkanlah dekat akhirat nanti baru kita menyesal. Baru nak menyesal dah terlambat dah tu. Lebih baik kita bertaubat kepada Allah sebelum terlambat. Ingat tu. Janganlah dah lah tu buat maksiat. Kita tengok saudara kita di sana, kenapa Allah Subhanahu Wa Taala turunkan bala. Kenapa kebakaran kita tengok itu pampai gas tu, takkan tak kita tak ambil iktibar daripada situ kot. Banyak dah bencana-bencana Allah bagi ni sebabkan tangan-tangan manusia tu sendirilah. Kita sendiri yang melakukan kerosakan. Siapa lagi? Binatang tak buat pun kerosakan. Binatang pun kacau tempat kita ni pun sebab tempat dia kena ambil. Jadi tak heranlah kenapa hari ni binatang masuk rumah apa semua tu. Semua tu sebab kita lah. Kita ambil tempat dia. Takkan kita nak salahkan dia apa? Kita sendiri yang ambil tempat dia. Lepas tu kita nak halau dia. Allahu Akbar. Habitat dia terancam. Sebab hari ni semua makhluk Allah Subhanahu Wa Taala tak rasa sejahtera tu. Macam mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bawa Islam yang sejahtera. Islam rahmatan lil alamin. Islam yang sejahtera. Tetapi hari ni agak-agak Islam kita sejahtera tak? Hampa cubalah komen. Komen lah. Kalau hampa suka konten ni, hampa jangan lupa like, komen, share. Islam hari ni, sebab tu lah umat Islam hari ni umpama buih di lautan. Sebab apa? Sebab ni Islam kita yang anuti hari ni semuanya bercampur aduk. Auzubillah. Ada juga yang mempertahankan tu tarian-tarian ni. Alah, tariannya tarian muzik
apa semua ni, mana ada dalam Islam. Tak ada dalam Islam ni. Islam ni cara hidup. Macam mana baginda Nabi SAW bawa Islam yang sempurna, yang tak ikut. Baginda Nabi SAW pun cemburu jika umat dia ikut cara Yahud dan Nasara. Sedangkan dalam Al-Fatihah hari ni pun kita minta dengan Allah, kan, tak nak ikut Yahud dan Nasara. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.